Tuan-tuan, saya sebut cerita ni tuan-tuan, saya rasa sakit perut, serba salah, serba sakit kepala. Nabi dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi pilih susu. Tiba-tiba dekat Selangor ni ada 2 kilang arak paling besar. Satu nama Kasberg, satu lagi nama apa? Nak sebut pun tak pandai, Guinness Book of Record. Anchor lah, dan rakan-rakan sewaktu dengannya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Benda tu haram, bukan sebarangan haram, haram jadah lagi tuan-tuan. Kasar ke aku cakap ni? Tak kasar kan? Orang yang buat kilang arak tu lagi main kasar tuan-tuan. Saya kadang-kadang terfikir tuan-tuan satu benda, kalaulah Nabi SAW masih hidup lagi, kan? Ada lagu kata, "Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib bihubbihi." Bukan aku nak nyanyi lagu tu, tak. Nak kabarnya kalau Nabi masih hidup lagi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, saya kadang-kadang terfikir seorang-seorang, kalau Nabi hidup lagi kan, kita pun nak jemput Nabi datang ke Malaysia. Ya Rasulullah, kita order Nabi lama ni, 3 tahun order Nabi. Pasal Nabi kan ramai umat dia kan, panggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini kan. 10 tahun lah kita order untuk datang ke Malaysia. Nabi pun kata, ni aku berangan seorang-seorang lah ni, kau nak percaya tak nak lantak korang lah. Dia, Nabi berangan, aku berangan. Nabi pun bincang dengan Abu Bakar, dengan Umar, umat aku jauh tu, fi syarqil Asia, dekat Asia sana ada sebuah negara nama Malaysia, aku nak pergi tengok umat aku kat sana. Kita pun dapat jawapan, Nabi nak datang Malaysia kan, seronoknya kita kan. Nabi kata jangan bimbang lah, tiket semua Haji Abu Bakar As-Siddiq dah support, don't worry, jangan bimbang lah, aku nak tengok je umat aku. Nabi pun landing sampai KLIA kan, kita pun ambil Nabi kan. Nabi pun pergi ke Shah Alam kan. Masa lalu atas flyover tu, Nabi tengok pemandangan, Masya Allah, ma ajmala Shah Alam, lawa ini Shah Alam ni, Masya Allah. Nabi tanya kat kita, mahaza, ni bangunan apa ni? Kita kata ni university apa benda, entah aku nak sebut tak reti nama tu kan, yang atas tu. Oh ni apa ni? Hadza Giant ya Rasulullah. Giant tu yakni Giant Imlaqah. Giant ni Giant Imlaqah ni gergasi, tempat shopping. Masya Allah, Nabi kata mumtaz. Wa hadza syu hadza, ini mal'ab, ni stadium bola sepak. Masya Allah. Sekali Nabi nampak ada satu bangunan tu ada corong banyak tuan-tuan, berasap aja. Nabi tanya, ma hadza? Kau nak jawab apa agak? Nak jawab apa? Nak jawab apa tuan-tuan? Aku dah kena, bukan korang, aku dah kena. Beberapa tahun dahulu, bekas imam Masjid Al-Aqsa yang pernah jadi imam di Masjid Al-Aqsa pada tahun 80-an, bernama Dr. Syekh Muhammad Mahmud Siam, yang hidup dalam buangan di Yaman. Dia datang ke Malaysia dalam bulan Ramadan untuk buat kutipan derma untuk Palestin. Kita orang daripada Putrajaya, lepas tu kita masuk ke Federal Highway, lalu dekat situ dia nampak kilang berasap. Dia tanya, ya Nazmi, syu hadza? Nazmi ni apa ni? Kilang apa ni? Aduh, aku ni tak tahu. Aku nak kelentar, aku nak kata kilang roti garden ni ada pantu apa tu? Lalah aku pun tercakap, li sinaatil sinaatil khamri, Allah terperanjat ni tuan-tuan. Gitulah keadaannya. Allah, ini tempat kilang arak ni. Nabi laknat, Allah laknat, tempat kau ada. Aduh, mati aku nak jawab apa tuan-tuan. Dia tak sangka Malaysia, negara Islam yang cukup terkenal dekat luar negara, hebatnya negara Islam ni, rupa-rupanya ada kilang anchor. Nak leka yang nak dipor lagi cak dia. La haula wala quwwata illa billah. Apa cerita kita ni tuan-tuan? Kita ni bukan pembohong ke? Benda tu confirm haram. Quran pun kata haram, hadis pun kata haram, semua kata haram. Tiba-tiba kilang tu paling keras kepala tuan-tuan. Saya nak tanyalah,
Orang Bukit Jelutong ni hebat-hebat Ada kabel yang besar. Kita wajib berusaha tuan-tuan. Kita wajib berusaha. Tuan-tuan tolonglah Saya cakap ni minta tolong. Buatlah apa yang kita mampu buat untuk kita hantar surat ke Sultan dan sebagainya. Minta fikir pasal kilang ni, kilang arak. Setuju ke tidak tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang jawab setuju 2 orang aja. Sabar je lah. Benda tu berdosa. Kita ni tahu tak kenapa kita rasa biasa benda tu? Orang tu kata apa? Hilang bisa kerana biasa. Kalau maksiat tu hari-hari kau tengok, kau dah tak steam dah. Senang bahasa macam tu. Kalau first tengok mau gak steam kan. Tapi kalau dah hari-hari tengok, tak ada benda. Macam orang katalah, Ustaz, arak tu haram kalau kita minum mabuk. Saya dah biasa minum, mana mabuk. La haula wala quwwata illa billah. Apakah bengong kau cakap ni? Yang haram tu pasal mabuk, Ustaz. Kalau dah biasa tak mabuk tak apa. Dia pandai cakap macam tu. Dia mengubah hukum Allah. Kafir orang cakap macam tu. Kafir, kau tahu tak? Kau menghalalkan perkara yang qat'i. Quran kata haram, kau kata halal. Ada seorang ustaz cerita, ada seorang korporat ni kata, korporat ni baik dengan ustaz ni. Dia kata, Ustaz nak pergi umrah, saya support Ustaz. Tak apa, saya bayar. Ustaz kata berapa ribu ada dah tujuh. Banyak tu, Datuk, mahal tu. Simple present lah Ustaz. Small matter lah. Ustaz, saya pernah minum arak Ustaz. Kecil pada ni lagi, RM3,000. Atau rajat Ustaz tu, astaghfirullahalazim. Kecil pada gelas ni, RM3,000. Small matter, you know. Full lemak. Rasa nak sepak kata geram. Tuan-tuan, kalau Nabi hidup lagi, apa perasaan Nabi agak-agaknya? Kan? Kita masjid cantik, orang Islam ramai, tiba-tiba kita tak boleh buat apa dengan kilang arak ni. Saya cakap benda ni supaya saya ada harapan lepas di hari akhirat. Tu je. Mana ada kepentingan apa? Kecuali saya harap-harap apa yang saya cakap ini malaikat tulis dan saya ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan kena usaha, buat memorandum, tulis surat, minta tanda tangan dan sebagainya, hantar, fikir macam mana nak buat dekat kilang Kasbek yang kita buat dekat Shah Alam ni lah. Yang anchor dekat PJ tu kena fikir juga. Bukan tak ada cara kan. Mungkin ada orang-orang yang pengalaman macam tuan-tuan ni, yang reti bahagian-bahagian, ada caranya. Saya tak reti. Saya reti cakap benda hukum sahaja. Bab-bab teknikal tuan-tuan punya kerja. Maka wajib tuan-tuan gunakan kepandaian yang Allah kurniakan kepada tuan-tuan untuk tolong buat kerja mencegah kemungkaran ni.